You, Mi? Allah. Kenapa, Mi? Mati lagi dah. Mati lagi dah. Alamak, janganlah mati. Ya, janganlah mati. Ya, janganlah mati. Tolonglah, jangan mati. Ya, kenapa ya? Matilah aku. Janganlah mati lagi. Ya, tolonglah, jangan mati. Ya, tolonglah. Kenapa ni? Ya, tolonglah. Aku tak tahu apa yang dah masuk jitoncit dekat kepala Jazlan anak aku. Dia nak batalkan perkahwinan dia je. Allahu Akbar. Ya. Kasih bergaduh dengan dia ke ya? Mana aku tahu dia bergaduh, Jah. Diorang berjumpa pun tak ada jam macam ni diorang nak gaduh, Jah. Macam mana? Macam mana? Kau tanya kasih ada kan? Kasih baru dia keluar. Dia baru ada second interview. Dia dapat kerja, mood dia tengah baik tu. Allahu Akbar. Kau kena tanya kasih, Jah. Malu, Jah. Ini maruah kita, Jah. Jemputan kita dah sebarkan. Tempat aku dah bayar duit dah. Aku tahu kau berkorban banyak untuk anak aku. Aku tahu, tapi sekarang ni seram juga aku nak tanya Kasih ni. Kalau Kasih dapat tahu yang Jazlan cancel, dengan dia pun cancel nanti. Astaghfirullahalazim, Jah. Kenapa kau bijak sangat, Jah? Pasal tulis SPBM kau repeat sampai 3 kali, Jah. Itu aib aku ya. Jangan macam ni. Jangan, kau bukan tanya dia macam tu. Kau tanya Kasih macam ni. Kasih. Tengok aku. Okey. Kasih ada sembang-sembang dengan Jazlan. Dari situ kau bacalah reaction dia. Kau boleh tahu, tengok air muka dia, Jah. Nanti aku cuba tanya Kasih. Tapi aku risau dia macam mana ni. Allah, apa kita nak buat ni? Kau mungkin aja. Kau tanya Kasih je. Nanti aku tanya Kasih. Aku dah bingung ni. Kenapa jadi macam ni? Allahu Akbar. Jah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih Allah kau bagi idea ni. Ya Allah. Aku kenal anak aku. Anak aku hati dia lembut, Jah. Anaknya soleh, Jah. Jadi dia akan cair bila orang tua macam kau pujuk dia. Aku tahulah pujuk, tapi yang tua tu janganlah kau tekankan sangat. Aku cuba, aku dengar kemahiran yang ada. Jadi kau nak suruh aku pujuk. Kau nak gunakan hikmat aku untuk pujuk. Aku rasa aku akan cuba sedaya upaya aku dengan rasa yang aku ada ni. Aku akan hadap Jazlan. Aku akan cuba berlakon terbaik mungkin untuk aku bagi rasa kepada Jazlan untuk dia tahu apa yang aku rasa. Jah. Dah sampai dah. Ya. Jadi kau nak suruh aku berlakon. Kau berlakon.